Okay, hari ni aku pergi pasar, jumpalah sayur bayam, iaitu sayur favourite aku. Kemudian kita buat sayur tomat. Mula sekali kita masukkan minyak, kita panaskan minyak dulu, kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian kita kacau dia, kita gaul sampailah dia jadi keperangan. Bila dah perang macam ni, kita tolak tepi bawang tu, kemudian kita masukkan 2 biji telur. Okey, kemudian kita gaul lagi sampailah telur tu masak macam ni. Kemudian kita boleh campurkan sekali dengan bawang tadilah, dan kacau bagi sebati macam tu. Alright, bila dah sebati, kita masukkan garam sikit, serbuk perasa sikit, kemudian kita gaul lah sampai dia sebati, semua dapat merasai. Kemudian kita masukkan kita punya main, iaitu sayur bayam, bubuh semua. Okey, ni nampak macam penuh kuali kan, tapi sebenarnya bila dia dah kecut nanti, tinggal sikit saja dalam kuali tu. Tada, nampak tak? Sedap ni makan dengan nasi panas-panas ni. Okey, selamat mencuba.